Rekod. Khairi Jamaluddin. Kau kata apa? Pembangkang tak buat kerja lah apa semua. So kau yang duduk dalam kerajaan ni kau buat apa? Akmal Saleh, pemuda UMNO, kita tengoklah dia pertahankan non kunyit. Nampak tak mentaliti UMNO ni. Akmal Saleh, pemuda UMNO pertahankan kenaikan harga minyak. KJ balon, baru jadi ahli UMNO, balon terus pembangkang. Hentam Dr. Sam, pengerusi Perikatan Nasional. Ni contoh ahli parlimen yang duduk dalam kerajaan bercakap demi rakyat. Ni baru betul. Sebab apa? Walaupun dia kerajaan, tetapi dia bercakap menggunakan fakta dia. Ada fakta. Dengar Harga diesel sudah naik melampau. Tengok semalam. Dalam tempoh 3 minggu saja, harga pasaran diesel sudah naik 3 kali. Sebanyak 80 sen setiap kali ke RM5.52 seliter. Setiap kali naik 80 sen, tak lebih tak kurang. Tetap 80 sen. Biar betul. Ini secara kebetulan ke atau memang hasil perhitungan mengikut formula APM yang telah diumumkan sebelum ini? Kalau dikira mengikut formula APM, tak mungkin dapat dibulatkan kepada angka 80 sen saja. Adakah formula APM telah diubah atau ditambah dengan komponen cukai yang kita tidak sedar? Kerajaan perlu beri pencerahan. Hari ini, saya tidak mahu sekadar marah kerajaan. Ramai rakyat di luar sana sudah pun marah. Saya cuma mahu menyentuh 2 perkara. Pertama, kenapa kenaikan diesel secara mendadak tidak patut berlaku? Kedua, apa yang kerajaan patut lakukan? Marilah saya tunjuk dengan blok kayu ini. Ini kos bahan mentah. Ini kos pekerja dan kos operasi. Ini pula kos angkut bahan mentah ke kilang ataupun ke tapak pengeluaran. Sekarang, apabila harga diesel naik mendadak, kos pengangkutan ni terus naik. Dulu RM3, sekarang RM2.5 tambahan RM5.5. Tapi belum habis. Kalau sektor itu sendiri memang guna diesel seperti pertanian, pembinaan, logistik, kilang, bot nelayan, jentera ladang, kos operasi naik lagi. Lepas barang siap dikeluarkan, barang itu perlu dihantar ke pasar, ke kedai dan ke pasar raya. Kos asal RM3 diesel, sekarang RM5.5. Nampak tak? Masalah diesel ini bukan kena satu kali. Ia tekan 3, 4, 5 lapisan kos serentak. Ini sebelum ni. Sekarang kena tambah lagi. Akhirnya siapa yang tanggung? Betul. Rakyat yang tanggung. Peniaga tak mampu serap semua. Kos itu akhirnya dipindahkan kepada pengguna. Bila kos angkut naik, harga barang naik. Bila kos operasi naik, harga barang naik. Bila kos pengantaran naik, harga barang naik. Inilah tekanan inflasi. Bila harga sudah naik, bukan mudah tahu hendak turun semula. Sebab tu saya kata, kenaikan diesel tidak boleh dibuat secara mendadak dan gopoh. Cadangan saya ada 2. Pertama, kerajaan mesti gunakan kekuatan kewangan negara untuk mengurangkan tekanan ke atas rakyat bila harga global meningkat seperti yang dilakukan oleh kerajaan negara jiran. Tugas kerajaan ialah melindungi rakyat, bukan memindahkan kejutan harga terus kepada rakyat. Kedua, kalau kerajaan tetap mahu semak harga diesel, buatlah secara berperingkat dan berhemah. Naik sedikit demi sedikit, pasaran boleh sesuaikan diri, peniaga boleh rancang, rakyat pun ada ruang untuk bernafas. Kerajaan mesti faham, bila diesel naik mendadak, yang naik bukan diesel saja. Kos makanan naik, kos barang harian naik, kos hidup rakyat pun naik. Rakyat sudah susah, jangan buat mereka lebih susah. Harga diesel sudah naik melampau. Nampak? Faham kan? Betul tak guys? Setuju tak dengan apa dengan Wee Ka Siong ni, ahli parlimen air hitam ni? Setuju tak? Saya setuju. Ini yang saya cakap tadi. Adalah berbulu juga akulah guys, sebab ada orang duk share. Kau tak faham, kau tengok brother ni cakap. Brother ni dia pengalaman dia apa semua. Brother kepala otak kau brother. Dia bukan hari ni pasal brother tak brother bang. Hari ni kita ni akal kebijaksanaan. Ni brother juga ni, Wee Ka Siong ni. Brother kita lah juga. Apa dia cakap? Kalau nak naik, naiklah sedikit demi sedikit. Macam Tun Mahathir buat dululah. Ini tak, kau naik 80 sen, lepas tu kau naik 80 sen, naik lagi 80 sen. Wee Ka Siong tak nak cakap je. Sebenarnya apa yang sedang berlaku ni? Ni. Terpulanglah nak dengar brother tu ke brother ni. Ni brother nak cakap ni. Bukan brother Anwar bin Ibrahim Babi tu lah. Bukan. Brother ni nak cakap. Guys. Kawan kita daripada tim Malabot. M. Hamid bagi tahu. Oil tanker, minyak ni, daripada negara Teluk ni, ke Port Klang ambil masa 21 ke 28 hari. Okay. Perang Iran dengan yang US serang Iran ni dengan Israel ni bermula 28 Februari 2026.
Supply minyak untuk domestik sekarang ni dibeli waktu zaman perang. Sebelum perang. Harga minyak yang sedang dalam simpanan Malaysia ni, waktu dibeli masa tu harga dia 60 ke 65 dolar setong. Persoalannya sekarang ni, adakah kerajaan bagi subsidi kepada rakyat ataupun kita yang tanggung kerajaan ni? Itu yang Wee Ka Siong cakap. Dengar balik last ni. Dia tak cakap. Sebab dia dalam kerajaan. Tetapi dia nak kita berfikir. Yang ni senang korang fikir ni kau dapat jawapan. Kau dengar apa Wee Ka Siong cakap Cadangan saya ada dua. Pertama, kerajaan mesti gunakan kekuatan kewangan negara untuk mengurangkan tekanan ke atas rakyat bila harga global. Nampak? Kerajaan mesti menggunakan keuangan negara untuk mengurangkan tekanan ke atas rakyat. Ini cadangan Wee Ka Siong. So, sekarang ini, non-kunyit gunakan duit kita untuk support yang apa yang naik ni. Nampak tak guys? Kita tak payah belajar pandai lah benda ni lah. Boleh fikir lah. Ini bukan beli semalam minyak hari dia naik. Minyak ni yang kita pakai yang harga naik 3 kali non naikkan ni, beli sebelum perang waktu 60-65 dolar setong. So kenapa sekarang non terus bagi naik harga tekan kat kita ni? Yang mana pakar-pakar tu? Kepala otak kau. Ni sengaja nampak. Sebab apa? Sebab tak pandai. Bila banduan jadi Perdana Menteri, mental pun tak betul, inilah yang berlaku. So hari ni masih ada kata, ini PMX terpaksa ini global apa semua. Global kepala otak kau. Kita dah bagi dah poin-poin. Kalau kata global, minyak global naik 37%, kenapa sampai nak kena naik 87%? Kita ni. Kalau kata global, beli minyak sebelum perang, kenapa sekarang naik 3 kali naik? Fikirlah. Okey lah, Sabah Sarawak tak naik. Sabah Sarawak tak boleh. Tak boleh kenapa? Nak suruh kita marah dengan Sarawak. Kita tak marah dengan orang Sabah Sarawak ni. Tetapi nak bagi tahu, kenapa Sabah Sarawak tak naik? Kenapa? Sebab kalau naik minyak Sabah dengan Sarawak, Sabah Sarawak official tarik sokongan, non jatuh. So, tindakan Anwar Ibrahim non kunyit banduan ni adalah untuk dia kekal berkuasa, bagi tekanan kepada rakyat, bagi rakyat marah supaya kita dapat darurat. Sabah Sarawak tak tarik sokongan. So, ini adalah tindakan politik yang dibuat oleh Anwar Ibrahim. So, mangkuk mana yang kata jangan semua benda nak politikkan. Ini bukan semua benda nak politikkan, bodoh. Non-kunyit yang main politik. Dan kita bagi tahu, okeylah, kalau Sabah Sarawak tak naik sebab dia kos, okey. Tapi kita kan ada otak boleh fikir, okeylah. Kali pertama kita kena naik 80 sen diesel, Sabah Sarawak tak naik, okeylah. So, kali kedua kita naik 80 sen, takkanlah Sabah Sarawak tak naik? Tak naik juga. Kali ketiga, kita kena lagi 80 sen. Kalau betul, kerana kos global bla bla ni, takkan kita 3 kali naik Semenanjung, Sabah Sarawak tak naik? So ni politik lah mangkuk. Bodoh mana yang kata, jangan benda semua benda nak politik. Kita bercakap ni bukan pasal kita ni parti politik. Tetapi non-kunyit ni, dia bermain politik, menekan rakyat, menindas rakyat. Tak nampak ke tu? So, agak ginilah guys, kita kena fikirlah guys. Kita semua dah besar panjang lah. Dah berbulu dah semua ni. Tak minta percaya pada cakap, tapi kita duduk, kita fikir. Jangan jadi bodoh tu tak. Cukuplah jadi walanon-walanon ceplos-ceplos. Dan saya bagi tahu, siapa yang sokong Anwar Ibrahim hari ni, dia adalah dibayar. Dibayar sokong Anwar Ibrahim. Kau boleh tengok orang yang pertahankan Anwar, dibayar. Mana mungkin orang tu boleh tak tahu tentang keadaan global, keadaan Malaysia kalau dia tak dibayar. Kalau betul bercakap untuk rakyat, macam Wee Ka Siong lah. Macam Wee Ka Siong lah bercakap demi kepentingan rakyat. Hari ni sebab dibayar, pertahankan PMX. Termasuklah ni ceplo-ceplo bodoh ni. Bila Iran lepaskan kapal kita, semua keluarkan, Anwar Ibrahim inilah Perdana. Ya Allah. Geramnya aku. Kau nampak kan? Kau tengok diorang ni, bila kapal Malaysia lepas daripada Selat Hormuz, Iran benarkan,
Dia lambung Anwar Ibrahim tu. Kalau jilat tu tak sampai ke mana dia jilat Anwar Ibrahim tu. Tapi faktanya semua orang tahu. Iran ni, Iran ni negara Islam. Walaupun dia Syiah, dia negara Islam. Dia pun tahu Nabi tak mengaku umat kalau orang main belakang. Habis kalau kita kat Malaysia ni tahu non kunyit ni banduan, takkanlah dia orang tak tahu non kunyit ni banduan, guys. Takkanlah dia orang tak tahu non kunyit ni banduan kira apa, main bontot. Takkanlah kita tahu non ni barua, dia naik-naik jual Malaysia Airport Berhad kepada BlackRock, buat perjanjian dengan Anwar Trump, menari dengan Trump. Takkanlah negara Iran ni, dia tak kenal non kunyit ni. Menari, satu dunia tengok non menari. Dengan Trump yang sekarang serang Iran ni. So ada yang ceplok bodoh-bodoh ni. Tengok macam mana PMX, dia berjaya kepala otak kau. Tapi Iran, hubungan dengan kita ni sebab sejarah sebelum ini. Terutama 1988, suatu Tun Mahathir Perdana Menteri. Sebab Tun lah. Negara ni sebab Tun. Oh, sikit-sikit Tun. Memang betul pun Tun. Macam Anwar Ibrahim lah. Saya yakin ada 2,700 kat TikTok, ada 2,000 kat buku-buku ni. Mesti dalam ni ada yang percaya. UIA ni siapa buat? Anwar Ibrahim buat. Mesti ada ni. Mesti ada percaya ni. UIA Anwar Ibrahim yang buat. Anwar Ibrahim kepala otak kau. UIA tu siapa buat? Anwar dok claim, walanon ceplo-ceplo semua, UIA ni Anwar Ibrahim buat. UIA siapa yang buat? Ha? Mahathir Mohamad lah. Tun Mahathir lah. Tapi Anwar ni kan suka claim kredit. Sebab tu kalau kau tengok, bila minyak Malaysia lepas, kapal lepas ni, walanon terus main. Tapi kau tengok, akhbar Iran. Guys, ini akhbar Iran. Akhbar kita lambung Anwar lah. Berita dalam negara Berita dalam negara bernama ni anjing lah. PM Anwar thanks Iran President for tanker pass through Strait of Hormuz. Gambar non kunyit lah. Media utama Iran, media rasmi Iran, guys. Media rasmi. Iran Malaysia leader hold phone call on regional tension. Betul? Dia telefon Anwar Ibrahim. Dalam statement ni pun dia bagi tahu. Iran President Masoud Pezeshkian and Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim held a telephone conversation. Betul? Dia bagi tahu. Tapi guys, dia letak gambar siapa tu? Dia letak gambar siapa? Dia letak gambar Anwar Ibrahim. Saya tanya dengan korang. Takkanlah media utama, media rasmi, boleh tersalah letak gambar. Kamu. Media utama, media kerajaan lah Iran ni, media kerajaan dia, boleh tersalah letak gambar antara Anwar Ibrahim dengan Tun Mahathir. Kalau kita ni mungkinlah kita tersalah, tetapi lah, dalam artikel tu, ditulis Anwar Ibrahim. Tapi gambar Tun Mahathir. Nampak tak? Iran kenal Anwar Ibrahim siapa. So hari ni walanon tak payahlah. Guys, Iran ini ada video lah berkenaan dengan Tun Mahathir. Saya rasa mungkin ada yang dah tengok. Tun Mahathir bercakap pasal nuklear Iran. Tun Mahathir sokong Iran nak buat senjata. Iran berhutang budi dengan negara kita ni. Ada banyak benda lah. Tak boleh cerita semua benda lah. Tetapi, this is Tun Mahathir. Nampak? So, walanon, ceplos. Tak payah nak lambung Anwar Ibrahim lah. Banduan tu, Barua Amerika. Entah nak cakap apa? Barua Amerika. Barua Zionis. But Tun Mahathir, dia tahu. Jadi kepada rakyat Malaysia,
Seginilah saya cakap. Kita dalam krisis. Kita dalam krisis kan. Dan saya bagi tahu kan. Tun Mahathir dah cakap dia bukan nak jadi Perdana Menteri. Kalau betul lah non kunyit nak selesaikan krisis ni, dia pergi buat jamuan minum teh ke petang-petang ataupun dia pergi jumpa dengan Tun Mahathir. Kalau betul dia nak selesaikan masalah ni, dia jumpa Tun Mahathir guys. Apa salah jumpa Tun Mahathir? Tun minta tolong. Sebab engkau tahu orang tua ni 1997, engkau lingkupkan orang tua ni selamatkan negara ni. Orang tua ni lawan IMF. Dia lawan IMF. Dia lawan dunia. Dia berjaya. So kenapa sekarang kalau betul non kunyit kata untuk rakyat, kenapa tak jumpa dengan Tun Mahathir? Tun Mahathir dah sihat dah. Tun Mahathir dah masuk pejabat. Boleh je pergi jumpa, ada dekat YKP. Isnin sampai Anwar Ibrahim non kunyit. Isnin sampai Khamis, Tun ada dekat Yayasan Kepimpinan Perdana. Pukul 8.30 pagi sampai pukul 5 petang. Hari Jumaat, Tun Mahathir ada dekat Yayasan Al-Bukhari kat KL ni. Pukul 8.30 pagi sampai 5 petang. So kalau betul serius nak selesaikan krisis global ini, supaya rakyat tak terbeban, jumpalah dengan Tun Mahathir. Dia tak akan jumpa. Sebab apa dia tak akan jumpa? Sebab apa dia akan jumpa? Satu, sebab dia ego lah. Keduanya, sebab dia bodoh. Ketiganya, yang paling penting, dia ni baruah. Faham? Baruah. Semenang mahkamah lah. Semenang mahkamah lah panggil dia baruah Israel Amerika. Menang lah, menang. Baik guys. We need Tun. Kita perlukan Tun. But kita perlukan Tun ini bukan sebagai Perdana Menteri. Tun dah cakap bukan nak naik Perdana Menteri. Kita perlukan dia kerana otak dia, mulut dia ni, kepakaran dia, pengalaman dia. Dan mulut dia ni yang dunia tak berani ni. Tak ada siapa boleh bully kita. Jadi sebab itulah hari ni bila Tun buat statement, ni pun mesej kepada semua.